dengar, wahai kawan, hikayat lama berwajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah pada zaman dahulu. Kuat lagi, kuat lagi. Pusinglah ikan dogi. Yelah. Dah masak ke? Aki, lama lagi kena masak. Dah lapar ni. Dah masak dah ni. Hah? Mari sini pinggan tu. Sedapnya. Aki, abang, tolong. Apa hal tu? Cepat Aris, cepat. Tu. Lah, anak kucing je. Apa Lara ni? Kecoh. Jom makan. Ya. Panjat. Nah, jaga betul-betul. Mari. Kita makan ikan bakar. Korang pergi cuci tangan. Jom. Abang, tunggu. Dah. Nah. Abang. Ikan bakar. Syuh. Aki. Kucing dah bawa lari. Semua ni salah Lara. Dah tak dapat makan. Apalah kucing ni. Kita dah tolong dia. Dia curi pula ikan kita. Abang, janganlah marah. Ara mana tahu. Penatlah memakan ikan. Sekarang nak makan apa? Perut dah lapar ni. Inilah dia. Kita buat baik, dibalas jahat. Peribahasanya, diberi susu, dibalas tuba. Dah tu. Ikan je. Kita boleh bakar lagi. Haki ada satu cerita. Cerita? Nak dengar? Pada zaman dahulu, ayam tak mampu mengalahkan Helang. Helang kuat. Tak apa. Nah, kau tolong jagakan anak aku. Kalau kau takut, biar aku uruskan. Sudah. Macam mana aku boleh kalah ni?
Kenapa pusing? Apa dia jadi dengan kau? Sakit! Aku! Alamak, Musa. Maaf. Aku tak sengaja. Aku nak cepat ni. Kau nak ke mana? Aku nak jumpa Itik dengan Angsa. Nak minta bantuan hapuskan helang. Kau Itik dan Angsa nak hapuskan helang yang kuat tu? Tapi kenapa? Anak-anak aku habis dimakannya. Bukan anak kau je. Anak Itik, anak Angsa pun jadi mangsa helang. Ya ke? Aku tak tahu pun. Macam mana ni? Habislah. Jangan risau. Kancil mesti ada jalan. Dia kan bijak. Kan Kancil, kan? Ya, Kancil. Kau boleh tolong? Terima kasih, Kancil. Nasib baik kau ada. Kalaulah helang tiada saya. Terima kasih, Kancil. Oh, macam tu. Ayam, kau pergi jumpa Itik dan Angsa.